Assalamualaikum. Pagi ni kita akan pergi naik belon setelah gagal untuk naik belon di Kapadokia. So kita ada satu lagi peluang untuk naik belon di Pamukkale. Dia lebih kurang sama je lah. Cumanya kali ni bilangan belon tak sebanyak di Kapadokia lah. Dan juga pemandangan dia pun a bit different. Best terbang dekat Kapadokia lah. Tapi kalau dah tak boleh terbang dekat Pamukkale ni pun boleh lah. Dia akan naik dekat dekat yang tempat kita melawat kemarin iaitu Cotton Castle lah, yang putih-putih tu kan, mendapan garam ataupun kapuk tu yang okey lah. Nanti kita tengok seperti apa keseruannya. Bye bye. Okay, untuk naik belon kita kena keluar awal. Kemana tu dia akan bawa dengan coaster sampai ke tempat untuk berlepas. Rasap Berasa sejuk ni, masih sejuk. Ramai orang nak pergi naik belon ni. Inilah dia hotel yang kita duduk. Alamak, tak nampak pula. Aduh, Adam Pira Thermal Spa Hotel. Dia pagi-pagi ni memang sejuk lah. Boleh keluar asap juga lah kalau kita duduk kat sini ni. Okay, sejuk juga keluar asap pagi ni. Tapi sepatutnya di Kapadokia ni tidaklah sejuk. Tapi ni kira sejuk je. Kapadokia pula dah. Apa nama? Pamukkale pun bukan tu ubat nyamuk. Pamukkale. Pamukkale. Tapi asal usul Pamukkale dari sinilah. Dia daripada Pamukkale. Ni peserta-peserta untuk belon panas. Mereka juga akan membuat terjunan bebas juga. Okey, kita dah sampai dah kawasan nak naik belon Boleh tengok belon kita. Belon mana tak tahu lagi. Tapi pun boleh lah. Dalam batang ni naik boleh lah main. Belon ni kalau kita tengok ni sedang dikembangkan menggunakan angin biasa dulu. Ada nampak ni 2 biji kipas sedang mengepam angin. Ini belum masuk angin panas lah, ni angin biasa dulu untuk bagi kembang dulu. Kalau masuk api terus time law ni dia mungkin terbakar dia punya belon ni kan. Dan kita beruntung juga dapat belon yang warna-warni yang cantik dan baru lah. Sebab ada juga belon yang warnanya sangat pudar kan. Itu juga menentukan harga belon ni lah gamaknya kan. Itu dia punya tabung gas yang digunakan untuk naik belon ni biasanya propane lah. Gas propane ni digunakan pasal dia murah dan cekap lah untuk memanaskan udara kan. Bukanlah bermakna belon tu kita isi gas propane ni. Dia hanya memanaskan udara supaya jadi ringan lah. Bukanlah kita letak gas helium ke hidrogen ke kan, macam dalam belon dekat tapak pistol kan. Bukan. Gas propane digunakan untuk memanaskan udara dalam belon tu. Itu dia. Makin rancak orang bawah.
Okey, kita dah masuk dalam bakul ya. Untuk aktiviti riadah, biasanya belon ni akan terbang antara 300 meter sehingga 1500 meter macam tu je lah. Dia tak akan naik lebih lah. Belon boleh je lah naik lebih. Tapi kena guna belon lain lah. Pernah ada rekod dia terbang lebih daripada 25,000 kaki lah. Macam kapal terbang juga lah. Tapi bukan belon jenis ni lah. Dia kena belon lain, gas lain, persiapan pun lain lah. Untuk naik lebih tinggi dia bakar macam ni lah. Bagi panas udara tu, belon ni akan naik lah. Dan kalau dia nak turun, dia tutup api. Dia akan turun pelan-pelan. Nak bagi laju kita turun, dia ada bukaan atas tu. Dia tarik tali, terbuka sikit. Gas yang panas keluar, dia akan lebih laju turun lah. Ke kiri. Okey, kita akan bertolak sebentar lagi. Dah mula gerak ni. Dah jalan ni. So okey, apa yang diharapkan dari penerbangan ni, pemandangan lah. Pemandangan kita tengok pemandangan matahari naik. Di Pamukali ni belon-belon ni dia tak terbang jauh lah. Dia akan naik, turun. Sama juga belon-belon lain pun akan naik, turun, berganti-ganti lah. Untuk memberi gambaran ataupun pemandangan yang cantik lah. Sentiasa kalau kita kadang-kadang orang lain atas, kadang-kadang orang lain kat bawah, macam tu lah. Bila kita sampai atas tu, kita boleh nampak lah waktu matahari naik kan. Pasal kita naik belon ni waktu pagi. So bila kita cantik lah nampak matahari naik kan. Lepas tu kita juga boleh tengok lah, pasal dia ni terbang di atas kawasan Cotton Castle yang kita pergi kemarin tu. Boleh tengok lah pemandangan dia kan. Kalau di jauh sana tu kita nampak matahari naik kan. Paling laju kali. Itulah dia pemandangan yang kita nak tengok lah. Tak macam Kapadokia lah, dia boleh tengok gunung-gunung, bukit-bukit kan kat sini. Inilah pemandangan yang kita dapat. Cantik juga kan pemandangan ni. Subhanallah lah, dia punya pemandangan ni cantik kan. Inilah pemandangan yang kita dapat dah daripada belon tu kan. Kita boleh tengok belon kawalan, belon kita boleh tengok di jauh sana tu matahari naik kan. Dia punya rembayung ke apa. Kalau rembayung petang macam tu lah, fajar boleh tengok belon-belon lain. Dia kena belon lain tu pun kena warna-warni lah, baru cantik kan. Kita tengok dia pun cantik, dia pun tengok kita punya belon pun cantik kan. Lepas tu kat bawah tu Cotton Castle, Ancient City yang kita pergi kemarin pun cantik tengok kan. Dan dia punya landscape di sini berbeza lah daripada Kapadokia. Kalau Kapadokia tu dia macam gersang gurun kan, bukit-bukit dia tu. Di sini hijau lah. Turki ni dia landscape dia berbeza-beza ikut negeri lah. Kawasan Pamukkale ni dia lebih hijau kan. Kalau tapi kawasan lain ada yang salji mungkin kan. Takut handphone jatuh. Itulah. Mungkin waktu di atas ni pilot dia tak duduk sajalah, sibuk lah pilot dia kan, kontak untuk inform dia punya tim di bawah tak mana nak landing dan sebagainya. Landing ni kita kena duduk dalam bakul sepenuhnya. Okay. Takut apa? Waktu dia jatuh ni kadang-kadang angin kuat, dia boleh terbalik bakul. Bila terbalik bakul ni
Okay. And touchdown. Aşağıda itin olmasın. Oh, okey dah. Kali ni. Tuan. Dia kena jaga kalau tidak terbalik bakui ni kan. So kalau kita duduk ni selamat sikit. Okey. Dah landing dengan selamatnya. Dan Aşağı kaptırdın mı? Rüzgar öyle zaten. okey terus. Lori yang nak angkut pemain lah. Hocam bak. Sebaik saja kita mendarat ni, tim bawah dah ready lah kan. Ini penting sebab apa, mereka kata bila turun tu kadang-kadang belon ni heret kita. Jadi bila turun ni tim dia dah ada, tim dia akan ikat tambat, tolak dan sebagainya untuk make sure kita punya pendaratan ni berada di tempat yang selamat lah. Macam kita turun ni, dia turun betul-betul di lereng bukit. Jadi tim ni akan adjust supaya kita sampai kat tanah yang flat ni. Dan seperti biasa, kalau Mak Saleh ni dia akan guna champagne lah. Kita ni guna fruit juice sajalah untuk celebrate ni. Lepas celebrate minum ni, kemudian tu dia bagi sijil lah untuk kita menandakan kita ni dah berjaya lah naik belon. Boleh lah kalau siapa nak pakai wing pi pejabat kan. Boleh pakai wing dah. Dah terbang dah. Tempoh penerbangan lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam lah tadi. Okay, semua orang pun nampak macam happy bukan RM, US dollar 300 seorang. Itulah dia punya kos penerbangan ni. Okay, halal. Halal, no alcohol. Fruit juice halal. Fruit juice, okay, halal. This thing I Muslim. Okay. Abang Syekh ni kata halal lah. No alcohol, iç. No alcohol. Asam macam mana? Sambil minum tu kita boleh tengok lah belon-belon lain pun duk turun kan. Waktu ni pun cantik kat pemandangan dia tu. Kan dia pun tengah turun, dia pun turun merata lah. Dia punya tim akan pergilah. Sambil-sambil tu kita pun ambil lah gambar kan, belon bagi dapat background belon di belakang kan. Nampak macam best kan. Sebenarnya dalam semok-semok bunga ni duri lah apa macam-macam kan. Nampak kat atas macam elok je lah. Tapi dia ada tu semok tu, nak jalan pun payah sebenarnya. Tapi pasal nak ambil gambar punya pasal kita kena buat cool lah. Jadi lepas ni, ni dia dah bagi sijil lah. Inilah sijil dia. Alhamdulillah, semua orang selamat dalam penerbangan belon kali ni. Sudah pastilah pengalaman ni akan kita ingat sampai bila-bila.